Okey, Assalamualaikum. Hari ini saya nak tunjukkan apa fungsi pada Speed Dependent Volume Control. Bahagian setting ni kita boleh set daripada luar juga. Kita pergi ke bahagian setting. Lepas tu kita pergi ke bahagian media. Tengah-tengah ni media. Lepas media kita pergi ke bahagian Speed Dependent Volume Control. Okey, fungsi ni kalau kita letak pergi high, medium ataupun low, kalau kita aktifkan fungsi ni, semakin kereta kita laju, pergerakan kereta kita laju, dia akan automatik kuatkan lagi volume untuk lagu ke apa ke kan. Dia akan kuatkan volume. Saya biasa pakai low je lah sebab kalau biasa saya pakai medium ataupun high, dia tak sesuai dengan saya lah. Sebab makin laju dia macam terlebih kuat. Medium ni pun sebenarnya okey je, tapi kalau biasa saya pakai low lah. Makin saya laju, untuk kurangkan bunyi angin yang masuk, jadi dia akan automatik kuatkan lagi lah kita punya volume secara automatik. Saya letak pakai low ni sebab masa drive kan, kita nak berbual dengan kawan-kawan ke apa ke kan, kita berbual, jadi dia tak terlampau kuat lah volume. Dia tak terlampau kuat. Bagi saya setting ni sesuai untuk saya lah. Kalau untuk korang, saya tak tahulah mana yang korang suka lah, yang sesuai untuk diri korang. Okey. Dia bahagian ni, bahagian setting. Bahagian setting. Lepas tu media, and then ni Speed Dependent Volume Control. Ni ya. Okey. Selamat mencuba. Terima kasih.